Okey, hai semua. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat satu idea yang sangat-sangat berkuasa dalam sejarah kita, nasionalisme Melayu. Bunyinya macam berat kan? Tapi sebenarnya ia menarik. Kita akan tengok macam-macam wajahnya, dari zaman kesetiaan pada raja sampailah ke laungan merdeka. Dan kita akan cuba faham, apa sebenarnya matlamat yang menyatukan semua perjuangan ni? Tapi kan, sebelum kita pergi lebih dalam, saya nak ajak anda semua fikir sekejap tentang soalan ni. Apa sebenarnya maksud cinta akan negara untuk anda? Adakah ia cuma pasal kibarkan bendera masa bulan Ogos atau menyanyi negaraku dengan penuh semangat? Atau mungkin ia sesuatu yang lebih mendalam, lebih peribadi? Tak apa, tak perlu jawab sekarang. Cuma simpan jawapan tu dalam hati sebab ia akan bantu kita faham apa yang kita akan bincangkan lepas. Okey, jom kita mulakan. Perkara pertama sekali, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya nasionalisme ni. Sebelum kita sentuh pasal nasionalisme Melayu, kita kena jelaskan dulu definisi umum dia. Menurut definisinya, nasionalisme ni ada dua bahagian utama. Pertama, ia adalah perasaan cinta yang memang mendalam pada bangsa dan negara. Tapi, dan ini yang penting, ia bukan setakat perasaan je. Bahagian kedua ialah ia merupakan satu gerakan, satu tindakan untuk menentang penjajahan. Tujuannya, untuk capai kebebasan yang mutlak dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi, ia adalah gabungan antara hati dan perbuatan. Satu lagi perkara yang kita kena ingat, nasionalisme ni bukan macam baju free size yang semua orang boleh pakai. Tak, maksud dia berbeza-beza ikut negara dan zaman. Kenapa? Sebab ia dibentuk oleh acuan yang unik. Macam sejarah, agama, bahasa dan adat resam sesuatu masyarakat tu. Jadi, nasionalisme di Malaysia takkan sama dengan nasionalisme di Jepun, contohnya. Ia sentiasa berkembang. Baiklah, sekarang kita dah faham konsep asasnya, jom kita fokus pada tajuk utama kita, nasionalisme Melayu. Macam mana rupa dia? Apa bezanya? Nah, di sinilah ceritanya jadi makin menarik sebab bila kita tengok pandangan tokoh-tokoh yang berbeza, kita akan nampak yang ia ada pelbagai wajah. Untuk mulakan, kita pinjam dulu definisi daripada seorang sarjana antarabangsa, Hans Kohn. Menurut beliau, secara mudahnya, nasionalisme ni ialah satu gerakan yang letak kesetiaan kita hanya pada satu benda, negara atau bangsa kita. Maksudnya, that's it. Kesetiaan nombor satu. Ini adalah definisi asas yang diguna pakai di banyak tempat di dunia. Okey, definisi umum dah ada. Tapi persoalannya sekarang, bila sebenarnya semangat nasionalisme Melayu ni mula wujud? Ini soalan yang jawapannya tak semudah yang kita sangka. Ada perdebatan besar mengenainya. Adakah ia satu benda yang baru muncul atau sebenarnya akarnya dah tertanam jauh dalam lipatan sejarah kita? Jom kita tengok dua pandangan yang berbeza. Dan di sinilah kita nampak perbezaan pendapat yang ketara. Kita ada dua pandangan utama. Satu, dari Profesor Zainal Abidin Abdul Wahid. Beliau kata, semangat ni dah wujud lama, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Cuma bentuknya lain sikit, iaitu kesetiaan penuh kepada raja. Itu dah dikira sebagai nasionalisme awal. Tapi, Profesor William R. Roth pula kata tak. Nasionalisme Melayu yang kita kenal sekarang ni baru bangkit sebelum Perang Dunia Kedua. Ia adalah tindak balas, satu reaksi terhadap ancaman British pada hak-hak dan ekonomi orang Melayu masa tu. Jadi, satu kata ia tradisi lama, satu lagi kata ia reaksi moden. Rupa-rupanya, perbezaan pendapat ni bukan cuma pasal sejarah asalnya saja. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam perjuangan ni pun, mereka sendiri ada wawasan dan matlamat yang tak 100% sama. Masing-masing ada fokus yang tersendiri. Contohnya, kita ambil Datuk Wan Jaafar. Visi beliau sangat jelas dan praktikal. Dia kata, kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. Maksudnya, bagi beliau, matlamat utama nasionalisme ialah untuk membina sebuah bangsa yang berdikari, yang kuat, yang tak perlu bergantung pada orang lain dan dihormati di mata dunia. Ia bukan sekadar semangat, tapi tentang membina keupayaan. Kemudian, kita ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Pandangan beliau sedikit berbeza. Beliau lebih menekankan soal persatuan dan perpaduan. Kata beliau, kunci untuk menentang penjajahan ialah dengan mewujudkan satu barisan yang kuat yang beliau panggil National Fronts. Bagi beliau, tak kira apa pun ideologi, semua kena bersatu dulu. Sebab hanya dengan perpaduan yang kukuh, barulah kita ada kekuatan untuk melawan dan menuntut semula hak kita. Kalau kita tengok dari sudut pandang sejarawan pula, macam Dr. R. Sundralingam, beliau letakkan nasionalisme Melayu ni dalam konteks yang lebih besar. Menurut beliau, ia adalah sebahagian daripada satu fenomena sejagat. Maksudnya, apa yang berlaku di tanah Melayu ni bukanlah sesuatu yang unik. Ia adalah sebahagian daripada satu gelombang besar di seluruh dunia, di mana setiap bangsa, di mana-mana pun, sedang berjuang untuk dapatkan hak menubuhkan negara mereka sendiri.
Dan akhir sekali kita lihat pandangan daripada seorang lagi sejarawan terkemuka, Profesor Khoo Kai Kim. Tafsiran beliau sangat spesifik dan terus terang. Bagi beliau, nasionalisme Melayu ini pada asasnya ialah perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Ia adalah satu gerakan untuk memulihkan semula status dan kedudukan utama yang mereka rasa telah terhakis atau hilang akibat penjajahan. Sangat straight to the point. Okey, kita dah tengok macam-macam tafsiran kan? Ada yang kata ia pasal kesetiaan, ada yang kata pasal perpaduan, ada yang kata pasal dapatkan balik kedudukan. Bunyinya macam lain-lain. Tapi, kalau kita perhatikan betul-betul, di sebalik semua perbezaan ni, sebenarnya ada satu matlamat besar yang menyatukan semuanya. Tak kira macam mana pun kita tafsirkan, semua bentuk nasionalisme ni ada beberapa unsur sepunya. Semuanya lahir daripada perasaan kekitaan. Rasa kita ni sebangsa. Ia dikuatkan lagi dengan persamaan budaya dan pengalaman sejarah yang sama. Kita lalui benda yang sama. Dan semua ini akhirnya mendorong kepada satu keinginan yang sangat kuat, iaitu untuk membina negara bangsa kita sendiri dengan acuan dan identiti kita sendiri. Jadi, matlamat akhir perjuangan ni boleh kita ringkaskan jadi 3 langkah utama. Langkah pertama, bebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Itu yang paling asas. Langkah kedua, selepas bebas, kita kena bina sebuah bangsa yang bersatu padu. Tak boleh berpecah belah. Dan langkah ketiga, kemuncaknya, ialah untuk mencipta sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang merdeka, yang kita sendiri yang tadbir, tanpa campur tangan orang luar. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Nasionalisme ni, adakah ia satu daya penyatuan atau sebenarnya bibit perpecahan? Sejarah dah tunjukkan ia boleh jadi kedua-duanya. Ia boleh jadi gam yang menyatukan kita semua untuk mencapai kemerdekaan, tapi pada masa yang sama, kalau salah guna, ia juga boleh jadi pisau yang memecah belahkan kita. Bila garisan antara kita dengan mereka jadi terlalu tebal. Jadi persoalannya, di manakah sempadan itu? Dan soalan ini rasanya masih lagi relevan hari ini, sama macam 100 tahun yang lalu.